Astaghfirullahal azim. أود التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور العلم يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi kepada para penonton semua, juga sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman yang senantiasa diikuti di halaman page kita Madrasah Sirajul Qari. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lagi pula saya dah beradu lama baru ni. Olehnya beberapa sebab lah yang tak dapat tidak kita tu kena beradu baru ni. Maka pada hari ni insya-Allah kita akan sambung kitab kita ni tu. Dan juga dulu tu kita baca dah sekali matan apa dia Al-Itqan ni. Khatam dah sekali. Maka pada pagi ni kita nak baca sekali lagi sebagai kali yang akhir. Sebagai kali yang akhir, dan juga bila habis matan ni kita akan insya-Allah akan sambung mata yang lain. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang sudah masuk dan juga belum masuk, kita bagikan satu share kepada sayang kita dalam Facebook kita tu. Moga-moga kawan-kawan kita dapat bersama dalam halaman kita ni, majlis kita ni, majlis muzakarah ilmu tajwid ni. Kemungkinan mereka tu tak tak dapat tahu dengan sebab kita beradu lama baru ni tu. Kita beradu lama baru ni hampir sebulan, masya-Allah. Nak minta maaf banyak dah tu. Dan juga bagi sesiapa yang ingin, banyak dia tanya dalam chat, dalam komen ke apa, bagi siapa yang belum ada lagi kitab kita tu, boleh kita pergi download di bawah tu ada saya post di bawah tu link kitab tu. Kita cash itu, maka kita suai di kedai ko, kita gitai ko, ya akan dapat. Sebenarnya kita Al-Itqan ni tuan-tuan, kita Al-Itqan ni ya bahasa Arab, bahasa Arab. Maka tok guru bagi tok guru saya tu
dia terjemuh. Dia terjemuh jadi bahasa Melayu kita ni. Tapi dengan tulisan Rumi. Belum lagi ditulis dengan apa dia? Tulisan Jawi kita ni. Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita nak masuk tu kita bagi dulu satu share. Moga-moga sayang kita boleh bersama dalam halaman kita ni. Moga-moga dia mau dapat tahu khabar dengan sahabat kita, share tuan-tuan. Sekali lagi boleh bagi kawan-kawan kita yang belum tak ada lagi kitab tu, yang belum ada lagi kitab, boleh kita pergi download di bawah tu, link saya bagi di bawah tu. Suara macam mana dah jelas, gambar rasa percerak dah tu. Suara kita tu macam mana, jelas ke atau tidak? Minta bagi komen tu. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan untuk tak melewatkan masa, kita ngajar pun pukul 14, 15. Kita teruskan acara kita. Dan juga sebelum tu marilah kita baca Al-Fatihah. Siang cacin. Alhamdulillah. Sebelum tu kita baca Fatihah satu sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muka 1 dia kata kitab Al-Itqan ni. Al-Itqan, bermula kitab Itqan ni iaitu yang nak ayatnya pada menyatakan cara sebutan sebahagian lafaz Al-Quran. Kitab dia ni dia nak menyata cara sebut fi nutqi ba'di alfazil Quran, sebahagian lafaz Al-Quran. Itu menurut riwayah Imam Hafs Ibn Sulaiman melalui tariq Asy-Syatibiyah. Dia kata dalam kitab dia ni dia nak ikut riwayat Imam Hafs Ibn Sulaiman. Hafaz an Asim tu lah. Salah satu riwayat yang masyhur di dalam dunia kita ni. Hafaz kita ni. Salah satu riwayat yang masyhur di dalam dunia kita ni. Lagi pula melalui tariq Asy-Syatibi. Melalui tariq Asy-Syatibi. Tariq Asy-Syatibi pun super juga. Salah satu tariq yang masyhur juga. Salah satu tariq yang masyhur. Maka kita pergi kepada apa dia, mukaddimah dia. Juga orang yang belum apa dia tu, belum tak ada hari ni ke, kita ada apa YouTube lah untuk kita tengok yang lang boleh. YouTube saya tu nanti insya-Allah saya rasa bagi link. Muqaddimah dia kata
Kita masuk pada muka 4 tu. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia kata segala puji bagi Allah. Yang ni semua puji bagi Allah. Puji yang keempat tu lah. Kita dah maklum tu. Puji hadis bagi hadis. Seperti kita duk puji dengan kawan-kawan kita. Kita duk puji dengan saing-saing kita. Yang engkau zik. Putih engkau zik. Mulai akhlak engkau zik. Tu. Puji hadis bagi hadis. Ataupun puji hadis bagi qadim. Seperti kita duk puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duk puji bagi Allah. Ataupun puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala pujikan hamba dia. Ni'mal abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba ni iaitu hamba yang senantiasa bertaubat. Semacam mana Allah Ta'ala kata dalam Quran tu. Ni'mal abd innahu awwab. Tu puji qadim bagi hadis. Puji 4 je lah. Dan juga satu laginya puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala puji sendiri. Tak boleh apa pun. Allah Ta'ala puji sendiri. Tu semua yang ke-4 saat ni tu. Semua yang 4 perkara saat ni. 4 puji saat ni tu. Berhak bagi Allah semua. Semua tu naik kepada Allah semua. Segala puji mukhtasar lillah. Tertentu bagi Allah. Tuhan mana? Dia kata Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Tuhan sekalian alam. Bagai hak lain daripada Allah dan juga lain daripada segala sifat dia alam. Alam semua. Termasuk langit bumi lah. Dan juga bagai antara daripada langit bumi ni. Semua tu. Bagai hak lain daripada zat dia, lain daripada segala sifat dia. Alam semua. Lagi pula Tuhan mana? Dia kata yang menurunkan Al-Quran. Tuhan yang menurun Quran. Allama Al-Quran. Yang mengajar Quran. Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran dari surah Ar-Rahman tu. Lagi pula yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia. Khalaqal insan. Yang menjadikan ia, ya Allah, akan insan, akan manusia. Kita ni lah, manusia, jin, apa semua tu Allah Ta'ala lah yang jadinya. Bukanlah daripada tamacak ke apa tu dah. Tamacak sepengat orang apa dia, orang lain daripada agama dah. Ada setengah-setengah dia tak percaya mari tamacak. Khalaqal insan. Lalu dia kata mengajarnya al-bayan. Allamahul bayan. Allamahu. Dan juga mengajar ia, ya Allah, akan insan saat ni tu, akan manusia ni, mengajar apa? Al-bayan. Al-bayan, keterangan. Keterangan. Ada ulama mentafsir al-bayan ni, sebagaimana telah sebut dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Dia kata al-bayan ni asma'a kulli syai'. Semua nama-nama setiap waktu, setiap perkara. Allah Ta'ala mengajar semua. Asma'a kulli syai'. Kata setengah dia kata waqila allamahul lughati
kullaha. Kata setengah kaum yang kata Allah Ta'ala mengajar akan manusia ni. Allamahu, yakni Allah Ta'ala mengajar akan manusia ni al-lughat, akan beberapa lughah. Akan beberapa bahasa lughah. Kullaha, sekaliannya, sekalian lughah. Ngajar semua. Sekalian lughah. Ada ulama mentafsir lagu tu. Lagi pula, wa kana Adamu alaihi salam yatakallamu bisab'i mi'ati alfi lughatin. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, dan juga adalah Nabi Adam alaihi salam yatakallamu, bercakap ia Nabi Adam saat ni tu bisab'i mi'ati alfi lughatin, 700,000 lughah. Nabi Adam kita alaihi salam, datuk kita tu dia sebut dalam kitab apa dia ni, tafsir Al-Baghawi. Boleh kita tengok sana. 700,000 tu. Tetapi dia kata afdaluha, yang paling lebih sekalinya, yang paling lebih sekalinya lughah tu. Lughat tu. Yang paling lebih sekalinya lughah di kalangan 700,000 saat ni tu, paling lebih sekalinya dia kata iaitu al-arabiyyatu, iaitu lughatul arabiyyah, lughah Arab. Paling lebih sekalinya. Lughah bagi ahli syurga, dari syurga. Kita ni mati, tuan-tuan, kita mati ni kecak Arab dah. Kalau kubur pun. Atas dunia, walaupun kita kata atas dunia ni kita kecak beberapa bahasa dah. Bahasa Cina ke, bahasa Inggeris ke, Melayu kita sendiri ke. Bila mati, dalam kubur tu kita kecak Arab lah. Tu. Afdaluha al-arabiyyatu. Dia kata. Wa qala al-akharun, dan telah berkata oleh yang lain daripada saat ni lah. Lain daripada saat ni tu. Dia kata al-insan ismu jinsin. Manusia saat itu satu nama bagi jenis. Satu nama bagi jenis. Dan juga mengandaki dengan insan di apa dia, khalaqal insan, allamahul bayan, mengandaki dengan insan saat ni tu, iaitu jami'un nas, semua manusia. Allah Ta'ala ajar apa dia, an-nutqu, bertutur, bercakap, wal kitabah, tulis apa semua tu, wal fahma, faham, wal ifham, hatta arafa ma yaqulu wa ma yuqalu lahu. Ini perkata ni, dia kata hadza qaulu abi al-aliyah. Tu kata bagi abi al-aliyah wa ibnu Zaid wal Hasan. Habis itu dah apa dah tu, al-bayan, mengajar apa dia, lalu mengajarnya al-bayan, dia kata allamahul bayan. Lagi pula Allah Ta'ala mana, maksud ada sifat lagi dah, yang memilih dari kalangan hambanya, dan hamba Allah tu hamalatul Quran, hamalatul Quran, ni pembawa penghafaz Al-Quran. Dia lebih tu. Semacam mana Allah Ta'ala kata dalam Quran dia kata firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Itu ya, kita nak thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Tu.
Mereka kata, kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi, yakni diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Aduh, kita nak tu. Jadi Allah Ta'ala orang yang Allah Ta'ala beri kemudahan untuk baca Quran dan juga untuk nak mengaji Quran, untuk nak menghafal Quran. Tu. Kita nak tu. Summa awrasnal kitab alladhi nastafaina min ibadina, di kalangan hamba-hamba dia tu. Orang yang Allah beri kemudahan untuk baca Quran, untuk mengaji Quran. Kita cukup dah, tuan-tuan. Kita boleh masuk dalam golongan ni. Alladzina istafaina ni. Hamba-hamba yang Allah pilih untuk nak mewarisikan akan Quran saat ni. Untuk nak beri kemudahan untuk baca Quran, untuk mengaji Quran. Cukup dah. Tu. Ada lagi di kalangan sahabat-sahabat kita, sayang-sayang kita yang belum pegang Quran. Pegang Quran. Walaupun itu pegang kata-kata baca tak mana ada lagi. Maka kita ni Allah Ta'ala jemput dah ni. Banyak kita syukur. Banyak kita syukur. Habis itu dah surah apa tu? Surah Al-Fatir. Fatir ayat 32. Salawat dan salam, dia kata salawat dan salam ke atas penghulu anak cucu keturunan Adnan. Ni doa musannaf dah. Salawat dan salam dia minta selawat dan juga salam tu turun atas penghulu anak cucu keturunan Adnan. Ya Allah, kau selawatlah, kau salamlah ke atas penghulu anak cucu keturunan Nabi Adnan, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya badah sebagaimana kata lagi kita Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Nabi Muhammad ketua apa dia? Anak cucu keturunan Adnan dia. Iaitu Nabi kita lah. Nabi kita ibnu Abdullah, anak bagi Abdullah. Dia. Nabi mana? Yang bersabda, ya Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis ni kita senantiasa dengar lah tuan-tuan tu. Kita senantiasa dengar lah. Semenjak daripada tadika apa lagi tu hadis ni. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu, selebih-lebih kamu, sebaik-baik, selebih-lebih adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, iaitu ialah mereka yang belajar iaman akan Al-Quran, lagi pula wa 'allamahu, dan mengajar iaman huwa akannya akan Quran. Orang lebih sekali adalah orang yang belajar Quran dan juga mengajar Quran. Faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita baca Quran saja, kita ngaji Quran saja, tak ngajar, tak lebih lagi. Sebab apa? Rasulullah datang dengan wow tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang dengan wow. Wa 'allamahu. Wa 'allamahu, dan wa tu wa ratah. Antara dia nya limutlaqil jam'i, semata-mata nak hipung. Semata-mata nak hipung, maknanya nak lebih tu dia kena hipung. Hipung lagu mana?
yang belajar Quran, lagi pula dia mengajar Quran. Itu dia. Itu baru lebih. Kita lah ni mengajar Quran bila kita pandai dah tu. Apa dia? Kita mengajar pula. Kita mengajar Quran pula. Bila pandai tu kita mengajar pula. Dah ni tak pandai lagi dah. Menurut hadis ni, bermaknanya kita kena hipung kena hipung. Dan juga ada juga beberapa kitab hadis yang lain diriwayatkan dengan guna harah au. Dengan guna harah au, tuan-tuan. Khairukum man ta'allama al-Quran au 'allamahu. Au 'allamahu. Ada guna dengan harah au. Yani au litakhir. Au litakhir au billah. Kalau menurut apa dia riwayat hak ni. Riwayat hak guna dengan harah au ni, maknanya kita tak ngajar apa boleh dah. Baik dah kita. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang belajar Quran ataupun allamahu, orang mengajar Quran. Itu dia. Nampak? Kalau kita menurut riwayat hak guna dengan harah au ni, tak ada mesti kena hipung. Allamahu, maknanya kita mengaji Quran saja tu lebih dah. Besar dah. Azim dah. Itu dia. Dengan kemudian maka kedua-dua ta'allum dan juga alama saat itu orang panggil ia dapat darjat yang sama. Kita ngaji pun tak belajar dapat darjat yang sama juga. Kita apa dia belajar mengajar supaya juga itu dia. Ia dapat darjat keutamaan yang sama. Dia. Maka hadis ni khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah ni hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman Ibnu Affan. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Mengikut catatan ulama pada tahun apa dia 223 Hijrah. Mengikut catatan ulama dah ni. Pada tahun 223 Hijrah, yakni korun yang kedua tu, ada ulama yang melihat mushaf hak dibaca oleh Sayyidina Uthman. Ulama ada tengok mushaf Quran hak dibaca oleh Sayyidina Uthman. Bila tu? Yakni Quran hak dibaca oleh Sayyidina Uthman pada ketika dia kena bunuh. Pada ketika dia kena bunuh. Ketika itu penuh dengan darah. Dan juga darah hak paling banyak sekali ulama kata adalah pada surah An-Najmi. Darah hak paling banyak sekali adalah pada surah An-Najmi. Itu dia. Ada catatan ulama pada korun yang kedua. Ulama pernah tengok mushaf dia, Quran dia, sewaktu dia baca kau kena bunuh tu, ada orang main bunuh tu. Lepas tu Quran tu ulama tengok dia catat ni, yakni pada tahun 223 Hijri. Tak tahu apa kata kita hari ni 1200 lebih. 1200 lebih. Lama lah. Tu ulama kata darah paling banyak tu iaitu pada surah An-Najmi. Masuk orang panggil kata orang kasih kepada Quran ni sehingga mati dia dengan Quran. Sayyidina Uthman sehingga mati dia dengan Quran. Mati kau dah baca Quran. Orang mari bunuh. Tu susah dengan kata orang tu kasih kepada Al-Quran. Khidmat kepada Al-Quran, buat Quran, tulis Quran. Sayyidina Uthman
Tu habis situ. Maka Abu Abdurrahman As-Sulami tetap dia mengajar Quran selama 40 tahun dalam tarikh ada sejarah 40 tahun di Masjid Kufah tu. Dia dengar siapa? Dia telah dengar hadis ni. Hadis khairukum man ta'allama al-Quran. Abu dia Abdul Rahman Sulami ni, As-Sulami ni dia mengajar Quran 40 tahun di Kufah, di Masjid Kufah. Itu dia. Dengan sahabat dia dengar hadis ni. Khairukum man ta'allama al-Quran. Allamah. Dengar hak ni, nak pergi tak lain dah. Bila dia kata apa dia tak kala dia dengar hadis ni, hadis khairukum man ta'allama al-Quran ni, apabila dia dengar hadis ni, selalu dia kata ni lah orang panggil yang menudukkan aku atas kursi ni lah sebab aku duduk atas kursi ni. Bermaknanya sebab hadis ni. Tu. Dia mengajar Quran tu 40 tahun di Masjid Kufah. Masya Allah, 40 tahun. Tidak mengajar hal lain tu, mengajar Quran saja 40 tahun. Lama dah 40 tahun. Kita ruah lagi tak sih dah ngaji. Itu dia. Maka insya-Allah dah kita usaha minta kepada Allah tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, walaupun masa setahun ke masa mana kita duk bekerja, duk buat apa lagi dah, banyak tugas lagi, mana anak lagi, mana tanggungjawab apa lagi semua. Hanya ada dah setiap minggu ataupun pagi setahun sebelum kita nak pergi kerja, nak cari upah, kita isikan dulu Al-Quran, tuan-tuan. Kita isi dulu Al-Quran. Moga-moga Al-Quran akan jerak masuk dalam tubuh kita, dalam hati kita, akan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Habis itu kemudian dia kata, ya Allah, kurniakan selawat ke atas keluarga baginda. Ya Allah, doa musannaf ni, kau kurnialah selawat ni ke atas keluarga baginda, keluarga Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga bak zakatnya, kullu Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Keluarga bak zakat, termasuk Banu Hashim dan juga Banu Abdul Muttalib. Kalaulah keluarga Nabi bak doa ni, kullu mukmin walau kana asiyan, tiap-tiap orang mukmin walaupun dia tu orang buat dosa besar sekalipun, walau kana asiyan, jikalau adalah ia mukmin saat ni tu asiyan, seorang yang buat dosa sekalipun, masuk juga dalam doa musannaf bak doa. Sebab tiap-tiap orang mukmin kita masuk juga. Bermaknanya musannaf muallif Syekh Taufik Damrah ni doa juga kepada kita. Tiap-tiap orang mukmin walaupun dia tu buat dosa besar sekalipun, buat dosa banyak mana sekalipun, tetap masuk juga dalam bab doa tu. Nampak? Dan juga para sahabat, para sahabat, ya Allah, akan kurnia dah selawat dan juga salam ni kepada sahabat. Sahabat mana? Yang membawa kepada kami Al-Quran. Sahabat yang membawa kepada kami ni Al-Quran. Minta Ta'ala kurnia kepada sahabat-sahabat Nabi tu. Dan juga orang-orang yang mengikut mereka dengan kebaikan, dan orang-orang yang menyusuli. Menyusuli yakni mengikut mereka, yakni
Sahabat lah, orang yang mengikut sahabat tu dengan kebaikan. Tabi'in lah. Tabi'in tu. Habis situ. Kemudian dia kata sesungguhnya manusia tidak akan mulia kecuali dengan apa yang diketahuinya. Yakni di antara sebab nak mulia seseorang manusia ni ialah dengan sebab ilmu dan juga takwa. Walaupun muka huduh sekali pun, dia mu tengok huduh muka dia, tapi tak nilai situ. Allah Ta'ala tak nilai situ. Dia nilai dengan sebab ilmu dan juga ketakwaan kita tu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Situ. Itu dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia di sisi Tuhan tu ialah atqakum, orang yang paling takwa sekali. Orang yang paling takwa. Nampak? Orang yang paling takwa dengan Allah, terhadap Allah. Payah belakang tu. Dia koyak mulut mudah. Habis situ. Dia manusia tu tidak akan menjadi lebih baik kecuali dengan berfikir. Kita tak boleh jadi baik melainkan dengan kita renung. Kita fikir, kita renung, benda ni comel tak benda ni. Fikir tengok, tak comel benda ni. Tak molek benda ni, tak baik benda ni. Tu. Tak, kita fikir. Lagi pula, dan tidak akan mendapat hasil kecuali dengan apa yang didampinginya. Yang didampinginya, yakni dengan siapa ia nak berkawan. Manusia ni tak akan mendapat hasil kecuali dengan gapo dia nak berkawan. Kita fikir itu. Dia kata, maka dia kata, dan sebaik-baik pendamping pada zaman ini, dan sebaik-baik pendamping, yakni kawan, kita nak berkawan, nak bersaing tu, pada zaman ini, zaman kita ni lah, zaman dengan fitnah banyak ni, zaman kita ni ialah dia kata pembaca Al-Quran. Kita kawan dengan orang baca Quran tu, tuan-tuan. Kita kawan, kita saing, kita bersahabat dengan orang bawa Quran, orang baca Quran, orang hafiz Quran. Kita saing ada tu. Dia kata, bukan sewi saing dengan orang lain pun, saing boleh. Tetapi orang panggil sebaik-baik, dia kata, pendamping pada zaman ni. Kita dekat dengan Quran maksudnya. Orang belajar Quran, orang mengajar Quran. Zaman fitnah ni kita, maknanya kita duduk dekat dengan Quran, gitulah. Kita dekat dengan Quran, dekat dengan kalam-kalam Allah, dekat dengan ayat-ayat Allah. Tu. Pembaca Al-Quran, dia kata. Pembaca Al-Quran mana? Yang bertalaqi, yang bersua muka. Bahasa makna mudah-mudah. Yang bertalaqi, yang apa dia? Bersua muka. Depan ke depan ni. Bertalaqi. Kalamullah tu. Tu. Bukan tamat baca sorang dak. Hak mengaji talaqi molek tu. Yang rukun talaqi ni ada 3, tuan-tuan. Ingat molek rukun talaqi dia ada 3 perkara. Satu, talaqi ni kita kena ada guru. Guru yang kita nak ngaji tu. Dia kena ada guru talaqi ni. Lagi pula, yang menerima. Yang kedua, yang menerima.
Maksud yang menerima ni yakni pelajar, anak murid tu. Nakrian tu, anak murid kita tu. Tu. Lepas tu yang ketiganya, sesuatu yang diberi kena kepada bacaan tu. Sesuatu yang diberi tu yakni kena kepada bacaan Al-Quran tu lah. Tu rukun talaki tu. Tu. Cak talaki kat ustaz tewa kelai. Jauh. Tak apa kita berjalan ni, tak apa. Supa juga. Tapi hanya ada beza lah. Kalau kita jauh sangat tu, macam mana tu? Tu. Bila masa kita ada kemudahan dah kita bersua muka. Nampak? Sebab kaedah talaki ni lah yang akan kekal sampai kiamat tu. Sampai kiamat tu. Nabi dia mengaji dengan Jibril. Bersua muka pelaga lutut ini 23 tahun. 23 tahun Nabi ngaji dengan Jibril. Tu. Maka sahabat mengaji dengan Rasulullah. Tabi'in mari siapa hatta wasala ilaina, sehingga sampai kepada kita hari ni. Secara bertalaki, bukanlah kita ni baca seorang. Baca seorang. Talaki kap ustaz kata tawaklah dah jauh. Tapi kita kena baca dalam live. Melalui telefon ke kita baca. Tu. Hak tambuhnya takut kita dak agak kita dak agak kata kita berguru, kita belajar. Walaupun hatu guru tak kenal ni, kita tengok dalam YouTube. Tengok sedap ustaz ni duk baca Quran tiru je tu. Misal kita kata duk ambil dalam rakaman YouTube tu, guru tak kenal ni pun. Guru duk kat Amerika kot tu, Switzerland. Guru duk kono tak kenal dia kita. Tu takut-takut pergi tu cedera situ saat ni. Penyeleweng daripada kaedah talaki saat ni dia. 3 perkara saat ni. Kita pergi ubah dengan semula lah. Yang hituk makhraj dan sifat, insya-Allah. Insya-Allah. Dengan niat kita ikhlas mulai tu, tak apa tu. Insya-Allah tu comel tu. Kita baca. Habis situ. Iaitu kata sebaik-baik kawan pada zaman ni ialah orang hak baca Quran, orang bawa Quran, orang mengaji Quran, orang mengajar Quran, yang bertalaki kalamullah tu. Yang bertalaki secara musyafahah, berguru. Berguru. Jika dia kata kamu belajar daripada guru saat ni tu. Daripada guru ni. Belajar satu ayat akan satu ayat. Daripada kitab Allah. Kalaulah kita belajar dengan guru kita saat ni tu satu ayat dari Al-Quran. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Satu ayat. Maka ia jawab bagi apa dia saat ni tu. Jika ni. Maka ia lebih baik daripada nilai unta yang mahal harganya. Harga unta dia. Allahu Akbar. Tu. Orang yang belajar satu ayat. Satu ayat dia belajar. Maka habuan dia orang belajar satu ayat saat ni tu. Lebih baik daripada kita nak nilai, kita nak ukur dengan unta hak mahal. Unta mahal ni, yakni unta yang warna merah. Pada masa dulu
Gagah, sifat unta tu gagah, kuat. Muat barang pun tak ada gena lah. Tu unta yang warna merah tu. Tu. Ya, nilai unta yang mahal. Satu ayat tuan-tuan kita ngaji. Seperti unta yang mahal. Jadi unta yang warna merah tu. Lebih baik daripada hot tu lagi. Lebih baik daripada unta tu lagi. Habis itu. Dan jika dua ayat yang dipelajari daripada guru je. Kalaulah kita ubah kata dua ayat kita ngaji dengan guru kita. Dua ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dua ayat yang ngaji. Pagi-pagi. Tak ngaji banyak ni, tak ada nak kerja. Misal dua ayat. Dia kata lebih baik daripada dua ekor unta yang warna merah tu. Dua ekor unta yang tersebut, yakni dua ekor unta yang warna merah mahal tu. Dua ayat. Kira. Dan demikianlah bandingnya. Kalau tiga ayat, tiga ekor unta yang warna merah tu, yang mahal tu, yang gagah tu. Kalau empat, kata lagi. Dia kata azim thawabuha azimun. Tu. Habis situ, maka dia kata telah diketahui umum bahawa Al-Quran perlu dipelajari dengan bertalaki. Telah diketahui umum, jadi telah dimakruf secara umum, secara berluasan. Orang tahu belakang lah, umum lah. Tu. Tahu kena bahawa Al-Quran perlu dipelajari dengan bertalaki. Bahawa Al-Quran ni perlu, sini kita pakai makna wajib. Wajib dipelajari dengan bertalaki. Kaedah talaki. Semacam mana kita duk bahas baru ni, istimdad ilmu tajwid tu. Istimdad ilmu tajwid tak dapat tidak. Jadi kita kena ngaji dua. Talaki al-mantuq. Satu lagi talaki al-maktub. Kaedah talaki. Dua cara ni. Kita nak ambil mana satu tak boleh. Apa kita nak ngaji kitab saja. Misal, tak saya baca. Ataupun kita nak baca saja, tak saya ngaji kitab tak boleh tak? Apa tu orang tua tu? Orang tua ni buat macam mana? Orang tua je baru mula ngaji, orang tua. Umur 70 lah. Kau mula-mula tak ada mengaji. Dia buat kerja. Buat macam mana? Tak apalah. Ni hak muda ni. Hak muda ni. Tu. Hak 20, apa dia? 20 hair tu. Tu. Kaedah tak laki ni dua ni. Sebagaimana kita telah jelas baru ni, telah muzakarah baru ni pada kitab Tanbihul Ghafilin dia, Tanbihul Qari. Kita tak boleh nak ambil mana-mana satu. Sebab dua-dua tu saat ni tu dia dapat keutamaan yang sama. Supaya belanga kita nak ukur gapo bacaan kita kena. Kita nak ukur gapo? Kena dah tu bacaan kita. Kita nak ukur gapo? Tu. Kita baca lagu ni, kita akan dalam nas ulama. Tak ada. Tak kena lah tu. La namliku aliyati liiqafihi. Tak boleh kita nak milik dengan kita beradu daripada baca macam ni tu. Di segi mantuk, di segi baca. Adapun nas kitab ni dia kata annan nassa, bahwasanya nas kitab ni la yataghayyaru, tak berubah, tetap situ. Maknanya kita kena kaji dua hal dah. Itu dia. Adapun matuhul kalam fi taghayyurin. Ada perkataan Imam Sayyid Arbawi. Fi ta'allumin.
fi ghairi apa dia, di segi mantukul kalam tu taghayyuran, nah, diterima berubah. Kalau kita tak belajar tu berubah lah. Kita beradu baca berubah. Tu berubah. Tak mengaji, tak baca setahun ke ataupun patah gigi ke. Sebab makhraj persakut dengan gigi tu banyak menyebabkan punah baca kita. Nah, habis itu sebagaimana telah dia sebut daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Di kalangan sahabat yang hebat juga ni. Zaid al-Thabit radhiyallahu anhu. Katanya, Zaid kata al-qira'atu sunnatun muttaba'atun. Ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwalu. Zaid bin Sabit ni tak silap saya salah satu ahli kha' juga. Orang tulis. Katibul wahy. Bukan tak? Tak silap lah tu. Tu Zaid bin Thabit. Dia kata al-qira'ah, yakni baca Quran ni, kita baca Quran ni ialah sunnatun muttaba'ah. Ialah satu sunnah yang diikuti, yang dituruti, yang diwarisi. Kita baca Quran ni. Yakni sesuatu yang wajib diikuti. Tu. Sesuatu yang wajib kita kena tunggu. Ya'khudhuhal akhiru 'anil awwalu. Diambil di kalangan orang-orang yang terkemudian daripada orang yang terdahulu. Tu. Jadi suatu sunnah yang wajib kita kena ikut di kalangan orang yang terakhir daripada yang pertama. Tu dia. Ambil pada mana? Dah Rabbul Izzah tu kepada Jibril apa dia melalui Rasulullah. Rasulullah ajar sahabat mengajar tabi'. Siapa kita hari ni baik tu? Tu orang panggil ya'khudhuhal akhiru 'anil awal. Tu. Sebab tu kita tak boleh nak asing daripada cara talaki tu, yang bermusyafahah tu. Sebab ia lagu tu. Dia dia. Apa tu nak ngajar dalam lesson online ni baik tu. Tu orang panggil bagi orang tua-tua. Orang tua-tua tak ada masa tu ataupun orang tua tak ada masa untuk nak boleh dengar juga demo tu. Demo duk kerja tua tak agak kaki tangan apa tak ada. Boleh dengar. Boleh dengar. Tu. Boleh faham situ. Habis itu dia kata ulama sifat bacaan Al-Quran adalah diturunkan daripada Allah Ta'ala berdasarkan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata bagaimana? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama ulimtum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum, menyuruh ya Rasulullah tu akan kamu, kamu maksud kita semua, sahabat juga kita, antaqra'u, bahawa kamu baca Quran kama ulimtum, semacam mana kamu diketahui, kamu dipelajari, kamu mengaji. Tu jangan baca kursi Quran ni.
Baca molek sebagaimana kamu duk ngaji dengan guru kamu tu. Tu maksud Sayyidina Ali. Yakni yang diajarkan dari Nabi melalui sahabat sampai kepada kita di hari ni. Itu dia. Maknanya baca Al-Quran hak diajar itu saat itu seolah-olah Nabi duk minta kepada kita untuk buat sesuatu baca secara amali. Membaca Quran. Ya'murukum am taqra'u kama ulimtum. Tu walaupun kita kata sepipi sehari ke tu seolah-olah Nabi duk minta kepada kita ni untuk buat sesuatu baca secara amali dia panggil. Tu walaupun 3 ayat mana kita tak ada ni. Tak mungkin ikut ustaz pula pergi ngajar mu sekolah ni. Mungkin ikut mudir pula. Mudir dah. Baca sepipi sehari ke 3 ayat sehari ke sikit demi sikit tak apa. Itu dia. Dan juga apa dia kebiasaan kita duk buat sebelum daripada kita duk baca tu, insya-Allah kita buat apa dia, kita baca surah dululah. Kita nak buat habis khatam kita sekali ni, baru itu kita baca ansur-ansur. Koh ni kita baca cepat sikit. Tu seolah-olah lagu tu dia panggil suatu permintaan dah ni. Seolah Nabi nak minta kepada kita untuk buat sesuatu baca saat itu secara amali walaupun sikit pun. Habis itu tu dia, ketahuilah saudaraku, ketahuilah saudaraku, dia kata membaca Al-Quran. Kita apa dia, kita masuk pula kita masuk kita muzakarah pula Isyak insya-Allah. Kita beradu situ dulu, nampak tu. Seperti kamu diajarkan. Seperti kamu diajarkan, insya-Allah kita sambung pula pada pagi Isyak biiznillah. Tidak uzur ke mana, insya-Allah. Dan apa dia, bagi FC yang belum punya kitab tu, kita ada link atas tu, boleh kita gitai kita pergi apa dia, kita suai di kedai tu ataupun kita tengok di rosak pun boleh. Tu moga-moga dengan kita tengok lagu tu belah tak pernah baca pun kita ambil pahala tengok pada kitab. Tu insya-Allah moga-moga kita akan dapat kesan yang baik. Hati ada keras tu minta lah, ya Allah, sejukkan hati ada resap tu, ya Allah, kau bukalah hidayat. Baiklah tuan-tuan, maka pada pagi ni kita beradu sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha, diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, sirraha wa alaniyataha. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan wasi'a ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi salli alaihi wasallam. Link terang naik ustaz atas tu. Atas sekali pak aku saya tu ada tak? Nak ada tak ni? Allah muzakarah kita tu. Kita tengok di bawah tu. Ruang senurikan tu beri cak persang pondok bawah tu. Ada kitab tu. Boleh. InsyaAllah kalau tak jumpa lagi, bagi tahu dalam mesej, saya akan hantar dalam mesej. Maka untuk hari ni kita beradu di sini. Kita sambung pula pada Isyak hari. Dan juga bagi orang yang tak ada, kita tengok, boleh tengok, kita nak tengok yang lain melalui channel YouTube ke, channel Facebook kita ni ke, boleh.
Tetapi cang ni dia boleh apa dia hanya sebulan apa pun. Facebook dia bagi kita ni sebulan je. Sebulan. Lepas tu bila habis daripada sebulan tu, ambil pada hari ni dia akan hilang rakaman kita tu. Sebab tu saya buat macam YouTube tu. Supaya kita boleh tengok jalan tu dia. Dan juga supaya boleh jadi apa panggil sedekah jariah juga bagi saya sendiri, bagi ustaz saya. Habis itu main tak ada gari insya-Allah nanti saya hantar habis itu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.